Hello guys, hari ni aku nak lawan kawan aku, Hufiz Madrid. Kawan aku, kawan sekolah aku. Nama dia Al-Hafiz. Ni first time cok aku lawan dengan dia. Aku takut. Tapi mungkin aku boleh menang insyaAllah. Tapi tim-tim dia hebat kot. Dua Felix. Uish. Boleh. Boleh lah tim saya. Siapa tu? Ronaldo Watak. Aku pun seram juga ni. Aku tak boleh. Seram. Aku tak boleh. Ni lawan kawan sendiri cok. Ni seram. Lawan kawan sendiri lawan kawan sendiri memang susah lah. Lawan kawan sendiri cok. Susah walaupun aku berjaya buat gol pada minit ke-5. Walaupun aku berjaya buat gol pada minit ke-5. Kita kena bagi ni. Iya. Susah. Iya. Palma aku. Cung. Palma aku seram ni. Alah mengelak. Alah. Okey. Mana pemain tak ada. Alah patah hati dah. Awal patah hati. Alamak. Aku takut kawan aku kot. Kawan aku ni dah lah ganas. Ganas kali ni pecah kepala. Alahai. David Neres. Aduh masuk. Aduh mak kau. Tak masuk. Hajing gua. Alamak. Aduh. Alah. Dia sini seram betul. Mukhtar Dari. Bukan Mukhtar. Ni nama orang lain. Bukan Mukhtar Dari. Mana ada player Malaysia dalam MC Mobile. Aduh. Kalau ada player Malaysia apa kau? Faisalin ke Rayman ke? Aduh. Alah. Dua Felix. Mantap. Alah. Kan. Kristianan aku tak kenal siapa. Seram tahi. Apa pasal kau nak main tepek-tepek sangat ni? Lah tahi tu. Nak main tepek-tepek sangat aku lempang kepala. Ya. Aduh. Alah macam tu je kena. Ya betul. Kalau aku seorang ni pelik juga. Alah. Takut seram. Ngelek. Dah. Haftai 1-0. Ni kalau aku boleh pantai ni. Sedap Aduh, seram. Tahi kau bagi imut. Buruk ke aku? Gigi syukur. Kalau tak lama dah aku lempang paling kau. Kau kena ingat. Pemain aku ni bukan calang-calang ke? Alay. Duh masuk. Dush. Tackle. Yo. Kad merah. Pada muka. Yo. 1, 2. Shooting. Aku shoot biasa je. Go. Bagi imut. Gol. Jangan marah. Cuy. Mantap Suzuki hitam. Wede. Siap begitu. GG aku tak ada. Aku nak tahu imut kayak gila nanti. Aku dah masuk kelas, aku dah cover ke segmen because alamak. Alah, yang aku pergi pas kau ke belakang tu kenapa? Apa ya? Apa sapli sangat kawan aku main? Biasa hidup main macam ni. Tapi ini baru first time aku lawan dengan dia. Patutlah kalau dengan kawan aku seorang lagi. Tengoklah dia main macam ni. Kau ni, alah. Apa ni? Yo, main tolak tu. What the hell? Anjing. Ambil kau. Dah telefon aku ni lag.
Weh, aku pakai telefon nenek aku tu. Memang lag lah, sumpah. CD bear. Aduh. Ish, hebatnya kawan aku. Cole Palmer. Main macam tu je. Dush. Alan. Iya. Dan Juma ala kape betul. TV. Kau tahu tak? What the hell? Wow, it's so amazing. Sumpah lah. Hebat lah orang ni. Dia ingat dia boleh tendang macam tu. Boleh gol ke? Aku tahu lah Rizky Ridho dapat Puskas. Dia buat gol macam tu. Ya. Kalah deh. Aku kan apa? Dia kalah weh. Aku kan kalau aku gelak kan mampus aku kat sekolah. Tak baik gelak weh. Tak baik. Weh, mantap dah aku support kau. Gila Ufis. Wow, it's amazing. Wow. Mantap tu, mantap. Mantap Abai Ufis. Nak lawan lagi ke? Ajak lawan lagi. Okey. Dia takut-takut dah tu. Bang. Boleh bang. Kali ni nak aku bantai kau apa pula? Aku bagi satu je lah. 1 gol. Kesian. What the? Oh. Aku ingat ke aku yang home. Tahi tu. Kalau dok pelik sangat. Aku kelas tu. Aku kelas 5 lah. Anjing. Hei. Acok. Susah banget ni. Ni lawan kawang Wede. Mana ada botak siap. Mukhtar. Oh, jemur. Kalau Mukhtar hari sedap. Kalau ada Mukhtar hari lah. Akal aku guna memang bantai-bantai. Tapi itulah, pemain mesti tak ada. Tapi adalah itu. Di mana macam hal dengan Nathan apa segi. Aku ni bukan ingat. Tu nama pemain Wisang. Ganas pula kali ni main. Ganas pula kali ni saya main. Bukan saya. Ting kawan aku main. Ganas no. Takut saya. Tapi memang aku takut lawan kawan kot. Macam tak takut. Bellingham main kasar siap. What the hell? Jangan sampai aku bantai kau kang. Mana ada botok ni. Kosong kau. Badan kau. CDB. Aku kan jaga pemain ni seko. Aku cakap dah bahaya. Oh, andek herega. Ya, pantas. Andek herega. Laju siap. Andek. Dush. Gol. Imut dulu enggak sih? Wede, gol. Kesian, Cok. Aku kesian dengan kawan aku. Kalah. Tadi. Tapi lah, aku dah orang apa. Ya, kalau kena counter attack ni memang ya. Tahu-tahulah. Tapi aku kesian pula dengan dia. Dia pun baru lagi main. Aku rasa. Tapi over 107. Boleh kata kuat kau. Aduh, salah. Alah, kapi tu. Yang dia herega ni aku tahu kuat. Mau bagi emot tu ke aku. Memang jahanam tu kau ni. Nak kena dengan aku. Ni match akhir. Minta maaf. Lepas ni aku dah akan pula. Lepas ni kita main saja pula. Aku buat 2 je biasa. Kalau aku buat banyak-banyak kan menangis. Lagi kena pantai. Tapi tadi aku khabar aku bagi 1-0 je kan. Kita bagi 1-0. Siang. Jangan zina. Alah. Tahi tu. Kang ni. Dum. Alah. Yo, offside point. Dia tak? Nanti aku. Dah telefon aku ni mengelik sekarang. Lah. Mana pala tu? Aku stop kejap Telefon mengelik.
Sambung guys. Telefon aku mengelek siap. Kalau kau nampak lah. Kenapa kau ada botok ni? Hai tu. Memang you nak kena bantai dengan aku What the fuck, offside tai. Weh, what the hell? Kau nak main macam tu? Okey. Aku marah. Alah bongoknya aku. Kesian. Suzuki Hayabusa. Dum. Alah. Kau ni. Alun dan Juma. Wih, tahi gua main ganas siap saya. Pede. Boleh lah aku bagi 4/10 untuk tim dia. Pertama, dia main memang taktik bagus Nampak aku sapuk Dush. Kau setan nak apa tu nama Sumpah awak sakit hati aku. Gol mampus aku bagi. Tengok. Kalau lah kau tengok video aku ni mengelak telefon. Kapai tu. Ini. Kau nak sangat imut-imut kan? Kau bantai kau. Kau satu. Apa sah pula ni? Karena tu kau ada 2 ke? Lepas satu lagi aku nak tampak aku dah tahu. Mengelak lagi, cok. Telefon aku. What the hell? Ngelak tai. Aku pun tak faham. Wah. Aku pun ni kepala je. Telefon aku ni dah lama ngelak. Ngekecok. Kau pahal Jo Felix. Nak kena bantai kah? Cah. Ras nyok. Dia tak digig aku sabar dengan ras. Aku tahulah tadi aku makan nasi minyak. Nasi minyak kau ketung. Tai tu. Memang nak kena bantai lah kawan aku seorang ni. Habis match ni aku stop lah. Aku dah malas dah dengan kawan aku. Main ganas cok pemain saya. Padahal aku boleh dah 3-0. Elak lah. Dia buat 1 gol pun. Kau kena ingat. Kau buat 1 gol pun sebab telefon aku mengelak. What the hell. Dah lah sampai sini dulu lah. Aku stop Bye bye.